tulis digit pada nilai tempat. Tulis juga nilai digitnya. Digit tu, tempat tu ialah kamu kena tulis 1000 ke ratus. Ini adalah tempat. Kalau digit adalah nombor. Digit contohnya 200, 100. Faham? Okey. Di sini kamu lihat ini 268. Kamu tulislah 2 dah tulis. 6 ialah 6 adalah puluh. 8 adalah sa. Faham? Yang ini 8 kan? 8 je. Kalau ini 6 kan? 60. Ini 2 kan? 200. Jelas? Senang saja. Okey. Saya tunjuk lagi yang ni contoh. Yang ni 3. Okey, dah ada. 1 tulis sini. Ini 10. 7 letak dekat sini. Alah, dah berhenti. Kejap. Kemudian 7 ni Kejap. 7 ni kamu 300. Yang ini 10. Ini 1 10. Yang ini adalah 7. Okey. 317. Okey, C 5 0. Yang ini letak sifar, yang ini letak sifar juga, yang ini 500. Okey. Siapa salah, tak payah padam, pangkah saja, senang. Penat. Betul tak? Add D. Kamu salin semula. 6 dekat sini, 4 dekat sini, sifar dekat sini. Okey? Lepas tu ni sifar, ini 40, ini 600. Betul tak? Salah, tak payah padam, pangkah saja, pangkah. Pangkah ya, jangan tak pangkah, right? Ini 40. Ini sifar saja. Okey. E. Okey. 809. Sini salin semula. Dekat atas semua betul tak? Dekat bawah banyak yang salah kan? Dekat atas ni semua betul rasanya. 9 je letak. 9 saja. Ini sifar. Ini 800. Semua dekat bawah semua nombor besar. Okey, betul tak? Okey. Kamu right atau pangkah? Okey, salah pun tak apa. Nanti kita buat pembetulan. Okey, ini 9 salin semula 9. Okey, ini 9. Ini 90. Ini 900. Itu saja.